Mira dapat kek daripada my love sister. Hi guys, so hari tu kan birthday Mira. So hari ni Mira nak unbox, nak tunjuk kat korang Mira punya team bagi hadiah apa. So Mira ada few, tapi yang special ni kat belakang dulu lah. Kita saya lah. Tak. Saya yang paling special tu. Tak. Mira ada hadiah ni. Dia. Nampak? Bulu mata saya panjang oh. Bulu mata saya panjang. Kejap lagi video tu panjang. Dia kata tak baca lah 3,000 ayat nanti you tak cukup. Okay. Tak cukup rakam video tu. Kita baca kat view chin dulu. Ini kat view chin guys. Jangan malu, jangan. Okay. Korang nak tengok ke? Korang kongsi share dulu. Ni kat view chin, so kita baca. Sangat sweet korang. Dia tulis, kehadapan Amira tercinta. Okay. Semoga sihat-sihat selalu. Semoga terima kasih sebab sentiasa masak untuk I sedap-sedap. Terima kasih sebab sentiasa ada dalam hidup I. Terima kasih sebab sentiasa duduk sebelah I. Ada macam tu guys. Oh my god cik. Dia sangat sweet tapi Mira tak nak tunjuk. Tapi yang paling penting ayat-ayat yang panjang tu ada I love you. Oh my god cik. Okay. Manager Mira jarang sweet ya. Okay, dia tulis happy born day. Hari tu Mira pernah cakap dengan dia. Mira cakap Mira tak nak celebrate birthday Mira tahun ni. Tapi dia bagi bunga guys. But so it's okay if you forgot this day. Just remember to be happy every single day. Hari tu kan Mira dapat bunga ni kan. Mira baca kan. Siapa ni Mira rasa air mata bertakung weh. Terima kasih my manager. Okay, Mira main buka random je tau. Okay, ini ialah daripada Mira punya Shira Gorgeous. Shira Gorgeous, Shira Kaito. Korang nak tahu tak baju ni ada special tau. Walaupun korang tengok biasa baju ni special. Yang ini mak dia jahitkan untuk Mira. Sulam ni, sulam dia buat sendiri. Satu Mira, satu view chin. Okay, satu Mira, satu view chin. Ni Mira pakai view chin. So ini Mira punya. Nanti saya pakai ya. Yes. Panjang betul video kau. Okay. Lepas tu Mira ada dah. Boleh letak dekat atas tilam. So Mira boleh tidur yang ni. Yang ni Mira punya Kak Anis Gorgeous. Kak Anis Gorgeous yang bagi guys. This one, yang siapa bagi ni Aduh Mira lupalah. Yang ni rasa Pak An. Pak An bagi Mira cawan happy birthday. Letak air panas dalam ni. Dia akan cantik. Happy birthday. Thank you. Ni Akak Norris Karman hari tu bagi Mira tasbih. So Mira nak guna dia. Satu Mira, satu view chin. Sangat lawa kan? So Mira punya kali hijau, view chin ni kali biru. Terima kasih Kak Nori Karman dengan Amanda and family bagi. Oh ini Mira punya ni. Mira punya grafik, my senior graphic designer bagi. Gitu, squad game guys. Sangat best. Sebab Mira akan guna benda-benda ni semua. Diorang sangat bagus, belikan Mira. Tuan, ni Mira memang akan letak dekat kereta. Aduh mak, Mira lupa lah siapa nama dia guys. Tu. Apa nama dia korang? Rambut kembang-kembang kerincing macam awih. Yang tu. Dia buat sendiri ya. Yang ni dia ada effort. Dia buat sendiri guys bagi Mira. Mira akan letak sebelah Mira punya touch and go. Okay. Punya abang saya bagi. Abang Ucu. Dia bagi Mira jam. Tapi dia tak ada letak battery lah. Battery kena letak sendiri. So ini Mira boleh letak dekat rumah saya, dekat depan TV tu bagi decoration cantik sikit. Alright, terima kasih. Uish, ini Mira punya. Kau tahu tak aku punya graphic design ni bagi aku bergigi. Mungkin dia kata mulut Mira busuk agaknya. Gitu. Dia bagi aku Mira punya intern. Dia bagi Mira ubat gigi guys. Tapi alhamdulillah terima kasih. I'm so happy with tu. Korang tahu tak graphic designer Mira? Sweet weh. Bagi aku Pandora. Nampak tak? Dia bagi Mira kerongsang Pandora guys. Oh my god. So cantik kan, ada dua. Wah, terima kasih. Cantik. Serius cantik. Mira sangat suka. Diorang punya effort tu guys. Sangat best tau. So terima kasih. Kan? Ni Mira punya ni. Kau tahu tak? Ni siapa bagi? Yang ni Mira punya. Ada Ipa bagi. Dia cakap dengan Mira. Yang ni Mira kan suka masak. So dia bagi Mira BBQ set ni. Untuk Mira masak kalau kita pergi camping nanti. Bagus. So Mira cakap ni boleh tanam pokok cili Mira jugalah. Pun boleh juga. This teddy bear guys. So teddy bear ni Mira nak letak dekat office.
Terima kasih everybody. Terima kasih semua. Ni semua tim-tim Mira bagi hadiah tau. So terima kasih. Beauty punya hadiah tak ada, dia memang bagi aku bunga je. Okay, bye-bye.